Itu sampai tadi Presiden MCA punya tak ada modal. 1987, Ops Lalang, ni Anwar punya salah. punya menteri, bukan menteri Presiden MCA. Tahun 87, saya baru menteri pelajaran, menteri pendidikan. Menteri Dalam Negeri, Dr. Mahathir. Perdana Menteri, Dr. Mahathir. Ketua Pemuda UMNO yang bawa kelak kerih tu, Datuk Seri Najib. Lawan dengan Ketua Pemuda MCA Lee Kim Sai. MCA dalam kabinet. Tapi salah siapa? Anwar Ibrahim. Punya fobia. Saya ingat UMNO je penyakit itu. Orang punya MCA berlaku tu juga. Itu saya kata yang bila MU kalah dengan Arsenal dengan Liverpool apa ni. Dengan masa tu kan dengan kemudian pasal pengadilan Turki masa tu lawan tu. Dia kata ni Anwar punya salah sebab Anwar kawan dengan Turki kalah MU. Pakai baju jersey Selangor. Sebenarnya tak ada plan. Saya nak balik Matampau 2 minggu sudah. Tan Sikali kata mari kejap ke Shah Alam kerana dia nak galakkan ada kelab pasukan menyokong pasukan Selangor. Okeylah saya pergi. Saya kata tak boleh lama, saya nak balik Matampau. Dia kata tak apa sekejap, tak apa. Dia kata buka baju. Saya pun buka baju. Ada singlet lah, jangan menjadi cerita apa. Utusan kata Anwar mengaku buka baju. Mampu pula aku. Jadi bila buka baju pakai jersey Selangor. Ketua Pemuda UMNO Menteri Belia kata, tengok Anwar. Punya sebab politik sampai sanggup tinggalkan Pulau Pinang dan pakai jersey Selangor. Salah besarnya. Ni saya kata yang hang penyokong MU pakai Manchester United bila yang hang duduk Manchester. Ini dia. Sampai politik sampai macam tu. Dah tak ada apa. Apa saja poin nak serang, nak kritik. Sebab itu saya kata balik pada pangkal dia. Perpaduan, penghayatan agama, kedudukan kaum kita, perpaduan kaum, ekonomi rakyat. Ini isu kita di Kajang, insya-Allah. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Doa supaya semuanya baik dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.